Saya ada dengar ustaz ni dakwa bahawa Ibn Taymiyah kata dalam Al-Quran tiada majaz. Benarkah dakwaan ini? Kerana saya jumpa banyak majaz dalam Al-Quran. Bila Ibn Taymiyah kata tak ada majaz dalam Al-Quran? Ibn Taymiyah hanya membincangkan soal menganggap majaz bagi ayat-ayat sifat. Adapun ayat-ayat yang jelas, kalau ada qarina, ada benda yang boleh dikaitkan untuk ia adalah merupakan cakap, itu adalah majaz. Majaz ni maksud apa? Cakap simbolik. Begitu. Cakap yang macam kita kata, oi, nampak singa masuk mai, macam itulah kan. Bukan singa, maksudnya orang tu garang. Kan? Tapi untuk bila kita nak kata majaz, tengok singa mai duk pegang kitab elok, oh kita tahulah bila singa pegang kitab, belum tentulah bukan singa betul. Maksudnya apa? Orang lah, kan? Tu tengok tu, katalah contohnya lah, tak ada nama orang. Saya kata Bodi Syami, tengok badak mai tu dengan nasi lemak. Takkan badak makan nasi lemak. Kita tahu mungkin dia maksudkan orang gemuk. Tuan-tuan faham maksud saya? Dalam bahasa kita ada. Tapi kita tak boleh kata, orang kata, woi, singa masuk. Oh, singa masuk. Dia cakap simbolik. Kena-kena singa sungguh. Bila tidak ada kaitan untuk dikaitkan sebagai majaz, dia hendaklah balik kepada maksud yang asli. Kita ihtimal kalam tu ala haqiqatihi, di atas hakikat yang asal. Kalau orang kata aku tengok rimau, harimau asal lah. Lepas tu hampir pejabat dah, pergi jumpa apa? Jumpa rimau tu. Kita tahulah rimau di pejabat bukan rimau lah. Lepas tu kalau dia kata aku jumpa rimau, tengok rimau di zoo, oh bos hang tu duduk kandang. Pasal apa buah aku duduk dalam kandang pula? Hari tu hang kata rimau di pejabat. Kata hang ada sedikit mangkang kerana maksud dia berbeza. Tadi aku telah kaitkan harimau itu di pejabat. Tentu itu kalam majaz. Tentu faham majaz ni? Bahasa semua. Jadi nak bagi faham. So Ibn Taymiyah tidak senaif itu. Dia membicarakan tentang masalah apakah sebutan-sebutan Allah tentang sifat dia itu bersifat majaz ataupun tidak. Itu yang dia bahaskan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah.